Satu tu. Kau dengar tu Puan? Sebab dia dah lembut kan? Lepas urut tu, tangan tu dia macam dah boleh angkat sikit kan? Dah boleh ikat rambut. Dah boleh ikat rambut. Padahal ketat. Nak angkat macam ni tak boleh. Satu tu. Dengar tak tu Puan, yang tegang tu. Satu, dua. Adalah berkaitan dengan frozen shoulder. Tangan sebelah kiri tak boleh angkat Puan hampir 3 bulan. Ramai yang rasa bila kita ada masalah frozen shoulder, so kita nak kena tumpu dekat situ saja. Tak dekat sini kita boleh nampak tulang belakangnya memang ada sedikit sengit Boleh nampak dekat sini lah. Dekat sini dia tinggi. Nampak kat sini tinggi, dekat sini dia rendah. Tulang belakang dah mula menyengit. Yang ramai datang dekat kita, counter teruk sangat badan-badan orang account ni. Orang account, orang IT, menjahit, memasak. Ni semua boleh berpotensi menjadi frozen shoulder. Banyak menghadap komputer, banyak menggunakan tangan, overuse.